Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Casey akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Ini datang daripada Cik Hamdi. Beliau ingin berkongsi satu kejadian yang berlaku. Katanya di sini berhati-hatilah kalau kita keluar, khususnya pergi ke tepi laut. Ya, kalau kita bermalam di tepi laut, berhati-hatilah. Sebabnya kalau kita mempunyai anak kecil, anak-anak kecil ni tidak faham erti hantu. Dia pun boleh nampak, tapi bila dia berkelakuan yang mungkin lain dari yang lain, ada kalanya kita akan menganggap ia sebagai sesuatu perkara yang biasa. Tetapi tidak, kata Encik Hamdi. Ini berlaku kepada anak saudara saya. Kami ini sekeluarga, ada 3 buah keluarga, Casey, telah pun menempa sebuah barbecue pit. Dan kami telah pun mendirikan 3 kemah dekat dengan barbecue pit kami. Dan di situ kita adakan chalet overnight. Ya, overnight barbecue di pantai Pasiris. Barbecue pit, katanya di sini barbecue pit kami yang kami pilih adalah, kalau tak silap, paling hujung dekat kawasan Pasiris, pantai Pasiris. Jauh daripada orang, tenang dan tak kecoh sangat. Jadi pendengar Misteri Jam 12, bila datang pada awal petang, kami pun dah mula buat persiapan untuk bakar ayam, bakar daging, ikan dan sebagainya. Ada yang dirikan kemah. Dipendekkan cerita, pada waktu maghrib, masing-masing ada yang sedang makan, ada kanak-kanak sedang bermain dengan saudara-saudara mereka. Ada juga di antara adik-beradik sedang mendirikan solat dekat kawasan barbecue itu. Jadi, apa yang berlaku? Salah seorang daripada anak saudara saya, Casey, kami tak perasan, tapi salah seorang daripada anak saudara saya pada waktu itu telah pun hilang dari pandangan. Yang pertama sekali, ibunya yang mencari. Mana Shikin? Shikin mana? Shikin dalam tent, kata salah seorang daripada anak saudara. Memasuki tent nombor 1, nombor 2, nombor 3, tidak kelihatan anak saudara bernama Shikin. Kita panggil Shikin! Shikin! Satu persatu tanya, semua tak tahu. Akhirnya, kata Encik Hamdi, salah seorang daripada sepupu saya ternampak. Dekat ujung tu, bawah pondok tu, siapa tu? Shikin tu kan? Ya Allah, anak aku! Shikin! Shikin! Pendengar Misteri Jam 12, kami, barbecue pit kami ni berdekatan dengan tepi pantai. Ya, depan, katanya di depan barbecue pit ni adalah tepi pantai, kemudian laut. Di belakang tu adalah tempat rumput, kemudian tempat trek basikal. Jauh sedikit tu adalah pondok. Itu pondok paling penghabisan di kawasan Pasiris Park. Pondok ini dikelilingi dengan hutan dan semak samun, Casey. Tengah-tengah tu ada pondok. Jaraknya agak jauh, Casey, tapi boleh nampak pondok tu dari jauh. Anak saudara saya berada dekat bawah pondok tu, Casey, tengah duduk. Salah seorang ternampak, sebabnya memang jauh dan gelap, jadi tak nampak. Nasib baik sepupu saya ternampak dan bertanya, siapa dekat bawah tu? Rupanya anak saudara. Ibunya pergi ke sana dengan ayah, dengan beberapa lagi saudara, pergi ke sana. Tarik balik Shikin datang. Sambil berjalan tu, tengok sedang berbual-bual. Duduk. Bila duduk ni kita tanya, Shikin, kenapa Shikin pergi sana? Siapa suruh pergi sana? Kan mama dah cakap nak pergi mana-mana minta izin. Anak saudara dia diam. Suaminya
bersuara. Sudahlah, Alhamdulillah kita dah jumpa anak kita. Tak ada bang, tak boleh bang. Kita nak kena marah dia bang. Kalau dia hilang tadi bang, saya susah hati bang. Jadi akhirnya saya pun masuk. Kata Hamdi, Syikin, Uncle Andy nak tanya ni, Syikin pergi sana siapa suruh? Buat apa dekat sana? Katanya Syikin pergi sana sebab tadi ada aunty ajak Syikin pergi sana. Aunty mana? Aunty tu ada kat sini tak? Dia tengok kiri, dia tengok kanan. Waktu tu sekitar waktu maghrib Kiri tengok kanan. Dia giling kepala, menandakan tak ada. Habis semua dah nasihat, kita cakap, Syikin, kalau orang tak kenal, tak tahu siapa orang tu, jangan ikut. Nak pergi mana-mana, Syikin kena minta izin. Nampak tak kemah yang terakhir, tent nombor 3 tu? Itu paling jauh Syikin boleh pergi. Situ ataupun sini. Cannot go further than that. Nasihat saya kepada anak saudara saya. Dia pun angguk. Okay, sekarang Syikin cakap sorry dekat mama, cakap sorry dekat baba. Sorry mama, sorry baba. Dan mereka pun bermain. Tengah main dah pukul waktu tu 12 lebih tengah malam. Ada yang masuk dalam kemah dah tidur. Ada yang masih dekat luar tengah makan berborak-borak. Tiba-tiba anak saudara saya bernama Syikin datang. Uncle. Yes. Ada apa Syikin? Uncle Andy, aunty tu datang lagi. Dia suruh Syikin ikut dia. Saya terdiam. Kata Hamdi, saya melihat kiri kanan. Mana aunty tu? Tunjuk uncle. Anak saudara saya tarik tangan saya. Saya berjalan sampai satu sudut, dia berhenti. Mana aunty, nampak tak? Dia pusing kiri, pusing kanan. Tak ada uncle. Tadi kata ada aunty datang. Mana aunty tu? Kemudian dia mendongak ke atas. Aunty! Syikin memekik. Aunty. Uncle, aunty ada dekat atas pokok. Tu. Bila saya mendongak, saya tak nampak apa-apa tetapi bulu rumah saya meremang. Syikin, kalau aunty ni datang lagi, Syikin jangan layan Aunty ni tak baik. Dia nak takut-takutkan Syikin. Okey? Okey uncle. Anak saudara saya jalan. Saya mendongak ke atas, kata Hamdi. Memang tak nampak apa-apa, tetapi seluruh tubuh saya, terutama lengan kiri dengan kanan, tengkuk, bulu rumah saya meremang. Saya berjalan meninggalkan bawah pokok yang mana Syikin menarik saya untuk berdiri di sana. Saya lalu bercakap-cakap dengan Syikin. Saya potongkan dia hotdog sambil tu berbual. Syikin, boleh tolong Uncle Andy tak? Tengok lagi dekat atas pokok tu. Aunty tu masih kat situ. Masih dekat atas, Uncle. Casey, saya rasa ini adalah satu perkara yang boleh saya kongsi. Kalau misal katanya kita nak overnight dekat kawasan seperti tepi pantai, kalau boleh janganlah. Elak daripada membawa anak-anak kecil. Kadang-kadang mereka ni akan menjadi mangsa dalam keadaan kesibukan kita. Barbecue, berborak-borak, kita tak perasan anak kita pergi mana. Nasib baiklah anak saudara saya ni dapat dikesan sebelum dia hilang. Sedang berbual Casey, 10 minit, 20 minit, setengah jam, saya tanya lagi kepada Syikin. Syikin, aunty still dekat atas pokok tak? Tak ada, uncle. Okey.
Terima kasih dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Tapi anak saudara panggil Uncle Andy. Terus jadi glamour nama tu. Ini kiriman ingin saya bacakan. Ini datang daripada Ari berkongsi peristiwa dikirimkan kepada saya ke alamat ria @mediacorp.com.sg. Kata Ari, kisih pengalaman yang ingin disampaikan ini berlaku kepada diri saya, dan begini, setelah perkara ini berlaku setelah ada kematian iaitu jiran sebelah saya meninggal dunia lah. Jiran sebelah saya ni adalah orang Cina, Casey. Jadi ibunya yang tinggal dengan dia ni, saya dengan keluarga tahu mempunyai penyakit dah tua, Casey. Kemudian mendapat berita ibunya telah pun meninggal dunia, dan dapat lihatlah dekat kolong blok rumah kami dianjurkan upacara kematian ibunya, yang mana kalau pengetahuan Casey, orang Cina kalau mati ni mereka akan menyimpan mayat tu ataupun jasad tu, kata beliau, untuk lebih kurang dalam 7 hari. Ini bagi membenarkan ahli keluarga untuk datang menziarahi si mati buat kali terakhir, kata beliau. Jadi begini kisahnya. Kejadian ini terjadi hanya selepas ada kematian ini. Bilik saya ni dekat tepi koridor, Casey. Jadi kalau orang lalu lalang depan koridor rumah saya ni, saya akan dengar lah bunyi telapak kaki, bunyi orang berbual. Itu satu perkara yang itu satu benda kalau ada bilik dekat tepi koridor. Kadang-kadang pun nanti pada waktu malam dengar orang berjalan. Nak waktu malam bila sunyi. Jadi apa yang terjadi, saya ni dalam bilik ada komputer. Saya suka main game pada waktu malam. Bila main game, saya akan buka tingkap, Casey. Anda bayangkan, kejadian ini, pengalaman ini diceritakan, kisah yang diceritakan ini berlaku di rumahnya dekat kawasan Marine Parade, di salah sebuah blok di Marine Parade. Jadi beliau ni ada sebuah biliknya ada tingkap bilik, kalau buka dekat luar tu adalah koridor tempat orang jalan kaki lah, lalu lalang pergi ke rumah, untuk pulang ke rumah. Dan bila dia main game dekat komputer, dia duduk dekat meja komputer, dia akan bermain game, tingkap bilik tu akan dibuka. Katanya di sini waktu malam memang sejuk, Casey. Saya suka angin waktu malam dekat kawasan Marine Parade ni, memang dingin. Yelah, maklumlah, rumah dekat dengan laut, dekat dengan pantai, memang berangin sangat-sangat. Jadi sedang saya duduk dekat komputer, kadang-kadang nanti nampaklah jiran sebelah lalu, lalu nak balik rumah, lalu nak pergi ke lift lobby. Apa yang berlaku pada malam tu? Saya sedang main game ni, tengah main game, tiba-tiba saya nampak macam kelibat ada orang jenguk. Jadi bila mata saya sedang memberi tumpuan pada monitor skrin dalam bilik saya ni, tengah main game, tengah tengok monitor skrin, sebelah kiri ni adalah pandangan tingkap bilik. Saya punya vision, walaupun depan saya nampak sedang konsentrate, tapi vision saya sebelah kiri ni boleh lihat macam ada kelibat, macam orang menjenguk. Jadi bila saya perasan ada orang menjenguk, saya pun toleh sebelah kiri dan dia hilang, Casey. Hilang dari pandangan. Jadi pendengar Ria 897, mungkin agaknya saya begitu khusyuk sampaikan saya rasakan macam ada orang sedang menjenguk. Tak apa, terus main game, Casey. Tengah seronok main lagi, dah masuk 10 minit, 15 minit. Kemudian sekali lagi, Casey, kelibat yang sama menjenguk daripada tingkap bilik. Saya pusing, toleh ke sebelah kiri, dia hilang lagi. Kali ini saya rasa seram sejuk pula. Rasa macam tak kena gaya. Tetap saya main game tak tutup tingkap. Kali ketiga, Casey, tengah main game,
Apabila saya pusing dalam masa yang sama tu, memang tak nampak kelibat, tetapi saya boleh pusing. Tak ada kelibat lah, tapi tergerak hati untuk toleh. Bila saya toleh, dalam masa yang sama dia pun menjelma, menjenguk. Casey, wajahnya sama dengan nyonya ataupun Cina, orang Cina kepada ibu jiran saya ni yang meninggal dunia. Sama, Casey. Bila ternampak, saya terus astaghfirullahalazim, ya Allah, apa benda tu? Saya bangun. Suara game saya kuatkan sedikit suara game. Pergi dekat tingkap. Bismillah. Saya tutup tingkap saya. Nak main game dah tak ada mood sebab takut. Saya baring dekat atas katil. Katil saya kebetulan betul-betul tepi tingkap. Saya baring. Katanya untuk legakan fikiran, tapi tak boleh, Casey. Dia main ketuk-ketuk tingkap, Casey. 2 kali dia ketuk. Tuk, tuk. Saya angkat bantal, tarik selimut, pergi ke ruang tamu, tidur dekat ruang tamu, Casey. Sampailah ke pagi. Sampailah ibu saya kejutkan saya. Terima kasih. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. 6911897 6691897. Selamat tengah malam kepada teman-teman seperti pada Sheila Anur. Jom MJ12 mendengar MJ12 dari Sarike, Sarawak. Wah, orang Sarawak sedang mendengar MJ12 terbaik. Terima kasih. Jebat Iskandar, saya dari Nilai Negeri 9 terbaik. Terima kasih pada Jebat orang Negeri 9. Ini orang Negeri kerja lah bu. Okey. Lilawati Abu Bakar dari Permas Jaya Johor. Selamat tengah malam. Apa khabar orang Johor? Kak Mas Dusa Talib, katanya Kak Mas sedang mendengar dari Tampines Street 45 bersama ibu tercinta. Katanya ibu berani dengar bila Kak Mas ada je dekat Singapura. Kalau Kak Mas tak ada kat Singapura, mungkin ibunya segan. Nur Hafiza from Shah Alam, Selangor, Malaysia. Favorite radio ni, kalau tak sempat dengar malam, dengar esok dekat YouTube. Hihi. Nur Hafiza, terima kasih pada Nur Hafiza. Selamat malam juga pada anda. Semoga terhibur dengan kisah-kisah pada malam ini. Dan yang ini kisah sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti. Ini kiriman daripada saya terima ni daripada Nur Hazlan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar rancangan Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia dan kisah saya nak ceritakan di rumah saya, iaitu terletak dekat kawasan Bandar Dato' On. Ini Bandar Dato' On ini kira kawasan ni juga mungkin ada beberapa kisah pernah saya kongsi sama berkenaan dengan kawasan Bandar Dato' On. Baik, beliau berkongsi yang ringkas pengalaman yang nak diceritakan dalam Misteri Jam 12. Okey, ini kisah dari beliau yang ringkas. Katanya di sini kejadian ini berlaku jam 10 lebih malam. Pada waktu itu saya dalam rumah tu cuma saya dengan ibu saya. Abah saya tidak ada di rumah, dia bekerja dan akan balik keesokan pagi. Dan saya ada seorang kakak saya pun tak ada rumah. Dia bermalam di rumah makcik saya. Kerana keesokan harinya dia ada temu duga kerja, dan tempat temu duga tu lebih dekat dengan rumah makcik daripada rumah kami di Bandar Dato' On. Jadi katanya pada jam 10 lebih malam rumah kami ni dengar bunyi orang ketuk. Saya yang bangun lah, yang buka pintu. Ada orang ketuk. Bila saya buka pintu ni ada seorang wanita lah, dan dia boleh saya katakan sebagai pangkat seorang makcik. Jadi makcik ni berdiri depan pintu. Kemudian saya tanya, "Ya cik, ada apa? Boleh saya bantu?" Katanya begini ini dialog yang dia tulis.
Nak, tolong makcik nak. Makcik haus. Makcik nak minum air. Makcik nak minum air? Sekejap makcik. Jadi saya ni sedang jalan menuju ke arah dapur. Kebetulan pada masa yang sama mak saya baru keluar daripada bilik tidur. Mak saya tanya, nak pergi mana tu? Siapa tadi ketuk pintu? Oh, tak ada, makcik tu mak. Katanya haus nak air. Saya ni dalam perjalanan nak pergi dapur, nak buka peti ais, nak ambil satu air kotak kisi, nak serahkan kepada makcik ni. Jadi saya pergi sampai dekat peti ais ni, hampir sampai dekat peti ais, nak masuk dapur ni, mak saya keluar tanya. Saya kata ada makcik haus nak minum air. Saya tunjuk belakang, ambil. Kemudian saya sampai depan, saya tengok, mana makcik tu tadi? Mak nampak tak? Tadi makcik tu minta air, mak, dia kata haus. Kemudian mak saya ni konon-konon macam nak bergurau, ataupun tidak saya tak pasti. Katanya, betul ke yang tu adalah makcik? Betul ke? Kemudian saya terdiam. Saya fikir balik, saya memang nampak ada makcik depan rumah. Mungkin waktu di jalan mak saya tak perasan, tak kisah. Letak air minuman tu atas meja. Saya duduk dekat ruang tamu dengan mak. Saya kata, mak, betul mak, tadi ada makcik ni datang. Dah lah, jangan cakap lagi. Jadi pendengar Misteri Jam 12, ingatkan dah habis. Saya ni pun tidur masuk dalam bilik, mak saya pun masuk dalam bilik tidur. Tiba-tiba saya terbangun lagi, terjaga daripada tidur saya, Casey. Kali ni saya terbangun sebabnya saya dengar bunyi orang macam kerik-kerik mengerik ataupun mencakar pintu rumah saya, Casey. Saya bangun keluar dari bilik. Bila ternampak mak saya, saya bangun keluar dari bilik bila ternampak mak saya tengah duduk dekat ruang tamu dalam gelap seorang diri. Saya cakap, mak, tak tidur lagi mak? Duduk dalam gelap-gelap macam ni. Jadi saya rasa lega tau, sebab bunyi cakaran, bunyi orang cakar, bunyi orang mengerik pintu ni, mak dekat depan, sedikit sebanyak saya tak takut. Saya pun, siapalah main kerik-kerik malam ni? Saya cakap dengan mak. Lalu saya jalan menuju ke arah pintu. Dengan rasa confident, penuh keyakinan saya buka pintu. Bila saya buka pintu, ternyata depan tak ada orang, Casey. Tak ada kerja orang ni. Saya tutup pintu. Toleh belakang, dekat ruang tamu yang gelap tu, mak saya pun tak ada. Lalu saya bangun, lalu saya jalan pergi ke bilik mak. Saya tolak pintu perlahan-lahan, nampak mak saya sedang tidur di atas katil, Casey. Casey, yang tadi saya nampak dekat ruang tamu tengah duduk tu siapa, Casey? Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, dipersilakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Suryani. Suryani, panggilan dari mana Suryani? From Serangoon. Okey, ada kisah tentang apa ni? Silakan. Okay, actually, berlaku pada 2008. That time I kerja malam. And I kerja dekat Defulin. Ni berlaku di tempat kerja anda lah? Yes. Okey, silakan teruskan. Then that time I tengah I kerja as telephone operator. I tengah type benda. Dan sekali I dengar macam dekat pantry, it's like bunyi macam sapu jatuh. And that time I was pregnant, 6 months. Yeah. And lepas tu I tak agak-agak nak pergilah check up apa yang jatuh kan. Then I pergi, I nampak batang sapu jatuh. Then I was wonder macam mana boleh jatuh kan, sedangkan dekat dalam office tak ada angin, tak ada apa. Ya, sampai sekarang I was wonder. Jadi dalam office tu anda seorang lah? Yes. I kerja malam. Kerja malam memang seorang Yes. Sebab
Diorang company I ni franchise. So diorang nak cut cost lah, I think. Ya. Wah, seram juga seorang wanita hamil kerja malam dekat office. Apa nak buat, Cik Zaki? Macam mana awak boleh ada kekuatan supaya tak takut fikir bukan-bukan Sebab setengah orang kalau kerja malam seorang-seorang jadi operator macam tu, tak apalah, kirim salam awak tengah hamil lagi Jadi tu rezeki main pasal so ya. Yelah, kerana keluarga. Terima kasih Okay, bye. Kembali nampak tu, seorang wanita. Kalau ada lelaki yang takut sorang-sorang tu buat malu je. Okey, 669-11897. Yang ini daripada Muhammad Akmal. Kata beliau, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian yang berlaku kepada diri saya. Ini berlaku sekejap biar saya periksa kisahnya. Saya ceritakan ini kiriman daripada pendengar kita. Katanya kejadian ini berlaku dekat Lebuh Raya yang baru, KC. Kalau nak ke Desaru ada dua cara. Antara cara yang baru adalah menggunakan laluan berikut ini. Ini merupakan satu laluan expressway ataupun highway. Beliau katakan di sini laluan highway yang kita boleh gunakan, dan kita akan menggunakan merentasi satu jambatan. Jambatan ini agak luas dan panjang. Jambatan ini akan membawa kita ke Desaru. Beliau tidak nyatakan apakah nama jambatan yang dimaksudkan, laluan highway yang disebutkan di sini. Tetapi saya ni kerap ke Desaru, dan kejadian ini berlaku pada satu malam yang mana ahli keluarga saya ni berada di sana untuk cuti singkat. Jadi saya datang agak lewat memandu, dan bayangkan KC, jam 9 malam saya sedang memandu, tidak ada kenderaan lain dekat kawasan highway yang disebutkan ini. Saya pula sedang nak naik jambatan tu. Seorang diri dalam kereta tengah naik jambatan, tengah pandu, tiba-tiba bulu rumah saya meremang KC. Meremang kiri dengan kanan. Saya mulalah mulut komat kamit membaca surah. Radio saya dalam kereta rosak pula, jadi saya kena baca manual KC. Selalunya saya akan putar lagu untuk menemani saya. Oleh kerana malam tu radio rosak, jadi saya bila dah rasa meremang tu, saya hanya membaca surah-surah dengan sendirilah. Jadi tengah pandu dah sampai ke puncak jambatan yang saya lalu ni, menghala ke Desaru. Saya ternampak dekat tepi jalan ada seorang pejalan kaki sedang berjalan seorang diri dalam gelap pada waktu jam 9 lebih malam. Dalam hati saya ni, berani betul seorang-seorang jalan tempat macam ni, sunyi sepi, nak ke mana agaknya. Saya pun dah lalu, dia tengah jalan perlahan tau. Saya lalu lepas dia, dah lepas saya tengok menggunakan cermin rear view mirror untuk pandang ke belakang. Bila saya tengok dari cermin, saya tak nampak orang pun. Blind spot ke? Saya tengok cermin sebelah kiri pula. Tengok cermin sebelah kiri, katanya di sini
pun tak nampak orang. Jadi oleh kerana saya ni curiga, tengok cermin rear view tak nampak, tengok cermin sebelah kiri iaitu cermin side mirror pun tak nampak. Oleh kerana dua-dua tak nampak, tengah memandu ni saya toleh ke belakang. Bayangkan mendengar, saya hampir-hampir berlanggar dengan kenderaan yang bertentangan. Saya memandu ni sampaikan nak termasuk bahagian sebelah. Casey nak berlanggar, Casey. Tengah pandu sampai kena high beam, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Baru saya perasan, mungkin makhluk yang berdiri dekat tepi jalan sedang berjalan tu, perlahan-lahan tujuannya adalah untuk membuat saya terjebak dalam kemalangan. Sebabnya saya tengok cermin belakang tak ada, tengok cermin tepi tak ada. Jadi rasa curiga, saya toleh ke belakang dengan niat di hati mungkin nampak. Tapi tak nampak apa-apa pun, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Semua pendengar-pendengar Ria 897 FM yang mendengar Misteri Jam 12 pada pagi ini. Tadi anda telah pun dihiburkan dengan suara daripada Exist, Masih Terselah Ayumu. Ada yang mungkin bila lagu ni berkumandang sibuk menyanyi Ini lagu karaoke ni Masih Terselah Ayumu. Sebelum tu Alif Aziz dengan lagunya Coba, dan juga lagu dari Johnny Iskandar, lagunya Malam Jumaat Kliwon. Pada Malam Jumaat Kliwon. Tak lupa juga sebelum lagu Exist, anda dengar suara abang-abang KRU dengan lagunya Aneh. Ya, aneh, sesuatu yang pelik dari KRU. Kiriman-kiriman anda di Facebook Ria 897. Terima kasih, selamat pagi pada anda semua. Terima kasih pada Zaha Naim, katanya selamat pagi Casey. Cerita jambatan Sungai Johor hala ke Desaru itu memang seram. Ya. Yang ini daripada Sean Hassan, katanya, Casey, jambatan itu dipanggil Jambatan Sungai Johor, Casey. Kawasan tu memang sunyi sepi menyeramkan. Saya sendiri pun pernah lalu dekat kawasan tu, katanya Sean Hassan. Waktu itu saya boleh berhenti seketika kerana saya terdengar bunyi dentuman yang kuat terkena pada tayar. Jadi saya ingatkan tayar saya meletup. Saya berhenti dekat tepi jalan dan saya keluar dari kenderaan saya untuk melihat, tengok tayar belakang, kiri, kanan, semua okey. Apa yang saya langgar tu? Jadi pendengar Ria 897. Jadi kata Sean, apabila saya nak masuk sebelum saya nak masuk dalam kenderaan saya terdengar macam ada orang panggil saya, Sean. Saya toleh belakang dan memang ternyata tak ada orang, tetapi meremang bulu rumah, Casey. Masuk balik kereta, tutup pintu dan terus memandu tinggalkan kawasan tu. Sampai ke saat ini saya tak pasti bunyi macam dentuman pada kenderaan saya ni sampaikan membuat ia terjungit. Sebenarnya apa yang berlaku? Daripada siapa lagi sedang mendengar? Daripada Wati Steiner. Selamat pagi dan tengah malam dari Puyallup, Washington State, Amerika Syarikat. Alhamdulillah hari ini masuk kerja lambat sikit, jadi saya dapat dengar rancangan radio kegemaran saya, rancangan terbaik Misteri Jam 12. Sekarang di sini hampir jam 9.10 pagi, hari Rabu, musim gugur. Gambar ni dari halaman belakang rumah. Wah, halaman belakang rumah macam ni punya indah Hailah, cantik betul lah. Bila agaknya halaman belakang rumah saya nak macam ni? Daripada Lilawati Abu Bakar, Kisi Lebuh Raya Senai di Saru tu memang ada jambatan, namanya Jambatan Sungai Johor. Terima kasih. Kalau waktu malam ramai orang lalu dekat jambatan tu, jumpa kakak cantik. Suami saya pernah terkena. Ho kata beliau. Yang ini daripada Arman, katanya Kisi, jambatan
Sungai Johor. Jangan dibuat main Casey, tempat tu seram. Memang kawasan yang disebutkan itu memang sunyi sepi. Nak waktu malam tak ramai orang yang berani menggunakan laluan Senai Desaru tu. Dipanggil Highway Senai Desaru. Jadi kalau siapa berani lalulah. Di situ juga banyak kes-kes orang kena samun Casey. Jadi kalau tak jumpa hantu, jumpa penyamun. Wah, ni seram ni tak jumpa hantu, jumpa penyamun. Masalah besar ni. Daripada Onang Rizaun, terima kasih dari Indonesia sedang mendengar sekarang ini ya. Dari Indonesia, Bali, selamat malam DJ, semangat ya, semangat kembali ya. Dari Singapura, Penjuru Road bertugas sambil mendengar MJ12, Amigo Mida, terima kasih. Dari Kota Baru Kelantan, Zulfaizal Zubil juga sedang mendengar sekarang ini, terima kasih. Ada juga sedang mendengar dari Bedok dan ramai lagi sedang bersama dengan saya Casey dalam rancangan MJ12. Katanya, Assalamualaikum Casey, saya dari Johor, Malaysia. Saya mula mendengar MJ12 sejak umur saya 10 tahun. Sekarang sudah hendak masuk 15 tahun. Setiap hari saya akan mendengar MJ12. Sampai kadang-kadang kisah yang Casey baca yang seram bagi saya, nak pergi tandas pun takut. Walau apapun, MJ12 memang terbaik. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar dari Singapura, luar Singapura. Terima kasih kerana memilih Ria sebagai stesen hiburan anda setiap malam dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara pendengar Ria 897 FM, berikut ini meremang bulu rumah saya bila membaca kisah ni. Awal tadi ketika sedang putarkan lagu ni, saya sedang mencari kisah-kisah yang boleh saya bacakan kepada anda. Ini datang daripada Rashidi. Beliau berkongsi pengalaman ini berlaku di mana ni? Di Bangkok, Thailand. Dan katanya beliau menetap di salah sebuah hotel. Dia pergi ke Bangkok, Thailand dengan sahabat karibnya, hanya berdua saja. Dan apa yang berlaku ni, bila sampai ke sana ni, mereka menetap di sebuah hotel lah. Dan mereka katanya, Casey, saya punya orang ni walaupun dia sahabat karib saya tak suka tidur satu bilik, Casey. Rasanya macam pelik, Casey. Jadi saya kalau pergi cuti dengan best friend saya, dengan sahabat karib saya, kita akan ambil dua bilik berbeza lah, masing-masing tidur bilik masing-masing. Tapi katanya di sini bilik yang bersambung, yang mana ada satu pintu ni, saya boleh pergi bilik dia, dia boleh pergi bilik saya. Jadi kejadian menakutkan ini berlaku pada diri saya. Waktu tu kawan saya masih belum balik masih belum balik bilik hotelnya. Dan saya ni berada dalam bilik saya ni sekitar jam 10 malam. Kami telefon keluar, dan bila keluar tu teman saya nak ambil sesuatu daripada sebuah kedai yang dia tempah. Jadi kedai tu pun dah nak tutup. Dia pun suruh saya naik atas. Saya pun dah penat nak ikut. Kaki pun dah naik lenguh. Saya naik ke atas seorang diri. Saya pun sedang nak bersiap sedia untuk mandi. Jadi bayangkan ketika saya sedang dalam tandas, dah hidupkan air bathtub tu, nak isi air bathtub yang panas, kemudian saya nak berendam dekat dalam bathtub tu. Tengah saya duduk dekat katil saya sambil menonton TV dengan memakai t-shirt dan juga tuala, saya dengar Casey tahu tak bunyi cerita Ju-on? Oh,
Mungkin ada yang belum mungkin ada yang lupa Saudara, mungkin kalau anda belum pernah menonton filem yang diberi nama Ju-on, beginilah bunyinya. Ya, saja kasih anda terperanjat sikit ya. Jadi kita kembali pada kisah dalam rancangan Meteor 12. Jadi anda bayangkan, kata beliau, bunyi yang dimaksudkan tadi kedengaran, Casey. Saya tengah duduk dekat atas katil, TV sedang menyala, dengan tuala, dengan t-shirt, dah anytime nak masuk dalam tandas sebab tengah tunggu air dalam bathtub tu penuh. Tengah tengok TV, saya dengar, Casey, bunyi jelas, bunyi air mengalir dalam tandas dan sama sekali bunyi serupa filem Ju-on. Jadi anda bayangkan ya, beliau ceritakan ini yang berlaku. Sedang duduk dekat katil, dengar bunyi pipe sambil menonton TV. Sambil menonton TV, tengah duduk, bunyi air mengalir dalam bathtub, saya dengar suara seakan-akan filem Ju-on. Bila saya dengar, saya terus perlahankan suara TV dan tutup suara TV, Casey. Saya bangun, berjalan menuju ke arah tandas. Menjenguk, air masih mengalir, bathtub masih lagi nak penuh, belum penuh habis. Bunyi apa aku dengar tadi Masuk balik, duduk dekat katil. Tengah duduk, saya hidupkan balik suara TV, Casey. Apa itu bunyi? Saya berjalan menuju ke arah tandas. Air masih belum penuh lagi. Pendengar Ria 897 FM. Saya matikan paip air, kembali ke ruang katil saya, duduk dekat katil dan saya tunggu. Bunyi tadi tidak kedengaran. Saya pun masuk dalam tandas, hidupkan balik air itu. Tengok bathtub dah hampir penuh. Duduk dalam bathtub, matikan paip. Sedang saya duduk baring, pejam mata, tiba-tiba, Casey, televisyen yang saya dah matikan suaranya terus kedengaran suara, Casey. Bayangkan, saya bangun daripada bathtub, pergi ke ruang dekat hotel saya ni, bilik hotel saya ambil remote, saya matikan suara televisyen dan terus matikan televisyen. Malam tu, setelah kawan saya balik, saya pun ceritakan apa yang saya dengar. Kawan saya pun takut, Casey. Akhirnya, malam tu kita tidur dalam sebilik. Bilik yang sama, katil yang berasingan.
Saya dapat dengar dengan jelas ketika air sedang mengalir mengisi bathtub dalam bilik hotel saya. Suara seolah-olah filem Ju-on dapat saya dengar dengan jelas. Hello Ria, siapa tu? Hello, Hai, siapa tu? ni Hakim Hakim, panggilan dari mana Hakim? daripada Woodlands. Orang Woodlands Okey, kisah malam ni tentang apa Hakim? Silakan. That time saya actually bawa Uber. Saya tengah drive nak balik daripada Bradle balik ke Woodlands lah. Terus dekat petang seni tengah jalan ni, saya tengah feeling nak seramkan diri sendirilah. So kita drive very slow. Saya drive very slow. Terus dengar bunyi macam benda jatuh daripada atas. Kuat. Radio buka kuat tau. Terus ada bunyi macam benda jatuh daripada atas. Terus berhenti sekejap tengah dekat dalam road tu. Yang banyak hutan-hutan sebelah kanan dan kiri. Keluar sekejap tengok. Dah tengok, ingatkan ranting ke pokok punya kayu jatuh ke tak apa lah. Bila dah masuk balik dalam kereta nak tutup pintu tak boleh tutup. Pintu dia tutup, terus macam dia renggang-renggang, tak tutup lagi tak boleh, buka tutup lagi tak boleh. Terus dah badian ni cek pasal sendiri kan. Okay, tu tak boleh tak apa, terus dah tengah takut ni. Drive juga nak keluar daripada tempat tu. Dah drive. Daripada depan ada burung putih terus ke depan. Terus saya e-brake. E-brake dah nak kencing tu guys. Terus baca tak tahu, mulut baca apa pun tak tahu. Baca pintu masih belum tutup ni. Buka lagi penantan, tutup. Macam relax je. Okay, nak jalan lagi. Kena lagi KC bunyi, jatuh lagi daripada dekat bumbung. Terus dah tengah seram tu dah keluar balik, dah jalan. Dah sampai the main highway. Saya berhenti kat tepi. Saya tengah badi nak balik takut kan. Dah sampai rumah pula. Lepas tu dah jalan sampai atas. Rasa macam ada benda ikut gitu. Tadi macam buat bodoh balik. Lepas tu balik. Dah balik sampai rumah gitu. Macam teringat-ingat lah, bayang-bayang lah benda tu. Tapi macam yang burung yang terbang depan tu, itu tak boleh lupa. Itu saya sih terkencing sikit agaknya tu. Tu je kita. Ya, terima kasih ya. Okay. Kembali abang kita bertugas sebagai Uber pada kejadian yang berlaku. Silakan 669-11897. Yang ini daripada Kak Rohmah, katanya KC tolonglah jangan main sound effect Ju-on tu lagi KC. Meremang dulu rumah kakak. Seram KC. Ya Allah KC, sebabnya bunyi KC yang efek Ju-on tu sebenarnya pernah berlaku. Ini ketika kakak kakak pergi hantar mak kakak untuk merawat. Jadi tempat rawat ni adalah rumah orang lah. Sebelum kakak jumpa dengan mak, dalam bilik tu ada lagi satu pesakit. Pesakit ni pula membuat suara yang sama macam KC putarkan. Dan sampai ke saat ini kakak masih ingat lagi bunyi itu dan terus meremang bulu rumah bila KC putarkan. Jangan takut ya, hanya anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Okey, 669-11897. Terima kasih pada anda semua. Kita juga ada rakan-rakan kita. Yang ini daripada Kak Mona. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Sedang mendengar rancangan MJ12 favorite di rumah kakak di Tampines dengan dua orang anak kakak yang dah tak sekolah KC. Maklumlah dah tutup sekolah sambil-sambil mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ini Afid Muhammad dan juga Zainal Muhammad. Kedua-dua anaknya sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih. Kita juga ada siapa lagi ni? Sufiana sedang mendengar rancangan MJ12. Katanya di sini KC MJ12 is the best. Kata Sufiana. Walaupun saya ni sedang frust KC, putus cinta, tapi tetap MJ12 menjadi teman saya. Terima kasih pada KC dan juga Misteri Jam 12. Daripada siapa lagi ni? Syarmila Musa Asya.
Katanya selamat malam Casey, you're the best, terima kasih. Salam dari Olympia, Washington. Ni ramai orang-orang US mendengar sekarang ini Ya. Apa khabar Donald Trump? Baik, sihat. 669-11897 dipersilakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Hai, siapa bercakap tu? Saya, nama glamour Ramantino, Casey. Oh, Ramantino Wah, macam Aiman Tino. Jadi Cik Ramantino panggilan dari mana ni? Saya panggilan dari Chua Chu Kang. Orang Chua Chu Kang. Jadi malam ni kisah tentang apa? Silakan Cik Raman. Okey, ini berlaku di seberang lah. Bukan seberang Johor tapi di Pulau Batam, Indonesia. Jadi di sebuah hotel tu kita sekeluarga biasa kita ke sana lah, libur kata orang tu. Jadi ketika itu saya tak nak sebut lah hotel yang mana satu. Jadi ketika itu setelah kita check in, saya dengan isteri saya, tapi Allah maklum orang perempuan ni datang uzur Saya dinasihat kepada semua kalau boleh jangan buang dalam toilet. Benda ni dia berbau, dia suka. Jadi saya dapat rasakan. Tapi sebelum tu kita apabila masuk hotel, biasanya saya akan azankan di sebuah penjuru. Lepas tu kita buat solat lah. Tapi macam mana pun dia kalau boleh dia nak masuk. Bila dia tak dapat masuk kan, benda tu ada kat toilet, kita dibuang kat toilet. Jadi isteri dah tidur. Saya biasanya kalau rehat malam-malam saya suka tengok bola. Jadi sedang tengok tu dekat tingkap sebelah betul-betul tu dia kacau-kacau lah. Bunyi dia macam gini Casey. Wah. Saya lekas-lekas saya selak langsir tu, tak ada pula. Orang hajar dalam hati. Lepas tu tengok lagi, dia buat lagi. Lepas tu saya cakap tak boleh jadi lah, tutup televisyen. Saya ambil benda tu, saya ikat, saya buka pintu hotel, saya lontar dekat tong sampah luar tu, baru dapat tidur. Dia nakkan benda tu juga sih. Jadi dinasihat kepada semua yang kalau pergi melancong ke luar negeri, benda tu jangan dibuang dalam bilik hotel. Tak ada kena kacau. Itu saja Casey. Terima kasih. Sama-sama. Baik, bagus abang tadi. Dia bercerita dengan menjiwai watak seram dengan sound effect bagus. Saya suka dengan pendengar-pendengar yang kreatif. Okey saudara, terima kasih. Selamat pagi juga pada anda. Ada di sini siapa lagi? Katanya dari Halil Iskandar pun berkongsi gambar jambatan dimaksudkan adalah jambatan sungai Johor. Laluan Lebuh Raya Senai di Saru. Dan terima kasih pada anda berkongsi siang kerana keadaan siang sangat sunyi, kenderaan jarang lalu lalang dekat kawasan ini. Ini daripada Nuraini. Kisi, pengalaman saya nak ceritakan ini berlaku dekat rumah saya, iaitu saya ni pendengar dari Malaysia, dari Setapak di Malaysia. Dan kejadian ini berlaku ketika saya seorang diri dalam rumah. Suami saya memang tak ada rumah pada kejadian ini. Jadi waktu tu hari hujan Kisi. Saya dengar orang ketuk pintu rumah. Saya pun bangun buka pintu. Depan rumah saya, setelah buka pintu tak ada orang Kisi. Hujan masih turun dengan lebatnya. Dan ini berlaku bayangkan beliau di rumah seorang diri, tiba-tiba dalam keadaan hujan yang begitu lebat. Siapa pula datang malam-malam? Bila beliau buka pintu, depan rumah langsung tak ada orang. Jadi apa yang berlaku? Saya pun buka pintu besi, menjenguk luar, tengok kiri dengan kanan dengan harapan mungkin ada orang tersalah ketuk pintu ke. Tak ada Casey. Masuk balik, tutup pintu. Kemudian masih lagi hujan lebat. Dan kali ini, kali kedua saya dengar bunyi orang ketuk pintu rumah saya.
Saya tak buka, Casey. Biar dia nak ketuk sampai pagi, sampai hujan reda, saya tak akan buka lagi. Sebabnya takut, Casey. Siapa yang ketuk pintu rumah saya pada waktu malam, Casey, ketika saya seorang diri di rumah? Baik saudara, silakan 669-11897, 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan MJ12. Yang ini satu lagi kisah ringkas ingin saya bacakan. Ini datang daripada pendengar kita bernama Muhammad Arif. Beliau berkongsi, kata Muhammad Arif, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ni ingin ketengahkan satu peristiwa ketika saya sedang berada dekat luar rumah. Depan rumah saya ada tempat saya untuk lepak, ya. Itu juga tempat saya isap rokok, Casey. Isteri tidak benarkan saya isap rokok dalam rumah. Jadi saya akan duduk dekat sofa kadang-kadang sambil-sambil tu isap rokok. Dan dekat situlah saya akan nampak orang keluar masuk lift. Dan dekat situ jugalah orang lalu lalang untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi boleh saya gambarkan kepada Casey, keadaan depan rumah saya ni ada 2 unit rumah, kiri dengan kanan. Di sebelah saya ada 1 unit rumah. Jadi ia berbentuk seperti 4 segi. Dipendekkan cerita, satu hari ini saya tengah duduk, tengah isap rokok. Tiba-tiba saya nampak lift. Pintu lift ni terbuka. Bila pintu lift terbuka, boleh nampak dalam tu ada orang ke tak ada. Jadi sampai dekat tingkat 5 rumah saya ni, pintu lift terbuka. Dan seperti biasa kita akan rasakan akan ada orang keluar dari lift. Pintu terbuka, tak ada orang keluar. Yang hairan, selalunya hanya selepas mungkin beberapa saat atau minit lah, pintu tu akan tutup balik. Ini saya duduk, selagi saya duduk, saya tenung, pintu lift tu tak tutup, Casey. Masih terbuka. Jadi lift ni dah sampai tingkat 5, dia terbuka pintunya. Dalam beberapa saat selalu pintu akan tutup, dia akan turun balik tingkat 1, tapi tidak. Jadi lama-kelamaan lampu dalam lift tu mati, terpadam dengan sendirinya. Sebabnya ini mungkin antara ciri-ciri untuk selamatkan tenaga lah, kegunaan tenaga. Jadi lampu tu matilah dengan sendirinya. Bila lift tu gelap, saya tengah isap rokok, tengok dalam lift tu, tengok. Tiba-tiba saya nampak macam ada orang sedang memerhatikan saya daripada dalam lift yang gelap. Saya pun angkat kaki, matikan rokok saya, letak dekat ashtray. Saya masuk dalam rumah, tutup pintu, Casey. Itu pengalaman yang diceritakan. Betul, Casey. Saya nampak katanya di sini seperti ada orang sedang memerhatikan saya dalam lift yang gelap dekat tingkat 5 rumah saya. Ada yang kata, Casey, seram betul suara Ju-on tadi, Casey. Tolonglah, Casey, jangan putarkan. Dan namanya Misteri Jam 12, Bagaimana? Tak perlu ke saya putarkan? Apa pendapat pandangan anda?
Okey, kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Lemak. Baik, silakan 669-11897. Pemanggil kita yang terakhir pada malam ini dipersilakan 669-11897. Last. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap ni? Brother Joe ni. Brother Joe, panggilan dari mana? Brother Joe dari utara Singapura. Dan pengalaman Saya anda? baru habis balik bekerja sebagai Grab car. Wah, ini pengalaman anda ada kaitan dengan pekerjaan? Sedang bertugas? Tidak. Tapi kejadian waktu saya tinggal di Punggol dulu. Punggol waktu tu, masa tu tahun 2000. Oh, itu lama tu Sunyi. Saya first batch. Wah, tahun 2000 Punggol banyak rumah belum naik pun, masih ada hutan-hutan lagi. Hutan belantara. Kalau durian tu kat hutan-hutan tu besar-besar. Wah. Betul. Jadi anda duduk dekat kawasan Punggol mana lebih tepat lagi? Punggol Central. Punggol Central. Itu dekat dengan rumah Matilda kan? Inilah saya nak cerita pasal Matilda House. Silakan pengalamannya, silakan. Okey. Ini cuma rekayasa Apa yang saya nampak mungkin betul atau tidak. Ia sebagai satu mistik waktu tu saya dengan kawan-kawan saya, kita meronda dengan 3 orang kawan saya. Hello. Ya, silakan teruskan. Meronda dengan kawan-kawan ni. Merapu lah, kawan pun lalu depan blok saya tu. Tapi tu tengah lapang. Time tu Punggol Center lapang. Tak ada satu building pun. Masih lapang semua. Yang ada tengah-tengah tu Matilda House. Itu bus interchange belum ada Ada, bus station tu ada. Masih kecil lagi lah, kira belum baru dimulakan lah. Okey. Orang masih sikit. Jadi kawan ni pun serupa. Dia cakap, try kita masuk dalam rumah ni. Betul berani. Waktu tu dah jam 2.30 tau. Dah jam 2.30. Boleh lah. Kalau nak cuba kan, masuk lah. Masuk dalam. Kita panjat pagar tu kan. Panjat pagar tu lah. Cuma saya cakap, apa-apa jangan lari kan. Takut nanti pasal ada kayu-kayu yang dah rapuh. Takut tutup kaki kan. Bahaya kan. Ya ke sih? Jadi kita masuk. Bila kita dah masuk tu, bilik tidur dia besar tau. Bilik tidur besar tu kosong. Toilet dia ada bathtub. Kali saya nyalakan lah handphone tu kan, pakai lampu tu nyalakan handphone. Bila saya masuk, pasal dia ke dalam tau, toilet dia ke dalam. Bila saya toleh dia kanan ke dalam. Kanan ke dalam saya dah nampak macam alamak yang Casey cakap you on tengah cangkung Casey. Ini mata saya betul tak betul kan. Saya terus jalan. Kawan saya belakang saya, dia suluh. Dia dah terkejut, dia lari Saya takut dia, jangan lari saya cakap dengan dia. Saya takut apa tahu, kalau lari nanti kalau terpijak kayu, pasal ada kayu reput-reput Itu ada kelang kabut. Kelang kabut, muka dah pucat-pucat dia. Pelan-pelan kita keluar tempat tu. Jadi dia tanya saya, kau nampak apa yang aku nampak? Aku cakap dengan kau apa? Kau jangan lari kan. Itulah pengalaman saya tu kat Matilda House tu. Betul-betul dia tengah cangkung. Yang saya nampak. Tapi yang kebetulan pun kawan saya nampak. Jadi kita anggap dia sebagai satu mistik je lah. Tak tahu apa benda tu. Terima kasih Cara yang gaib tu lah. Itulah pengalaman dekat rumah tu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Punggol tahun 2000 memang estet perumahan belum lagi banyak bangunan yang didirikan, masih banyak lagi semak samun hutan-hutan. Ya, seram. Saudara, dah pukul 2:01 pagi. Saya esok ada kos. Bukan esok, pagi ni pukul 9:50 ada kos. Ni balik ni mesti zombie ni. Ya. Jadi oleh kerana kos saya agak panjang lama, dari 10 pagi 9.50 masuk kelas, pukul 10 sampai pukul 5 pagi 5 petang. Malam ini saya tidak bertugas, jadi akan anda dengar rancangan Misteri Jam 12 on call. Harap maklum, dan jumpa anda hari Jumaat lah. Hari Khamis tak kerja, hari ni tak kerja sebab ada kos. Jadi jumpa anda hari Jumaat dalam Misteri Jam 12. Dan terima kasih pada semua yang sudi mendengar rancangan Ria 897 FM. Saya akhiri tugas saya dengan sebuah lagu. Lagu ni atas permintaan orang dapur. Ramai orang suka dengar lagu ni. Kita dengar. Selamat pagi dan terus bersama kami.